Guru bukan sekadar pendidik, tetapi insan yang membentuk masa depan negara. Apakah makna seorang guru bagi anda? Pada pendapat saya, seorang guru ialah insan yang mendidik, membimbing dan memberi ilmu untuk membentuk masa depan anak-anak murid. Apakah pengalaman paling bermakna sebagai seorang guru? Pengalaman paling bermakna saya sepanjang perkhidmatan sebagai pendidik ialah apabila anak-anak murid saya berjaya dalam kehidupan. Apakah cabaran utama sebagai seorang guru? Cabaran utama seorang guru adalah memastikan setiap murid memahami pembelajaran walaupun mereka mempunyai tahap kebolehan, minat dan latar belakang yang berbeza-beza. Mengapakah cikgu memilih kerjaya sebagai seorang guru? Saya memilih menjadi seorang guru kerana saya percaya pendidikan mampu mengubah kehidupan seseorang. Apakah yang membuatkan cikgu terus bersemangat mengajar? Bagi saya, apabila saya melihat murid-murid berjaya mencapai sesuatu yang mereka sangka mustahil sebelum ini. Inilah peringatan yang paling nyata tentang matlamat asas saya menjadi seorang guru, iaitu memberikan harapan dan keyakinan diri dalam diri mereka. Apakah pesan cikgu kepada murid sempena Hari Guru? Rajin belajar, hormat semua orang dan menjadi anak yang baik. Apakah peranan guru dalam membentuk masa depan negara? Guru membantu melahirkan warga negara yang bertanggungjawab dan mempunyai jati diri yang teguh. Apakah makna Hari Guru kepada cikgu? Bagi saya, Hari Guru ialah tentang mengenang jasa insan-insan yang pernah hadir sebagai penyuluh dalam perjalanan hidup seseorang. Apakah harapan Tuhan kepada semua guru sempena Hari Guru 2026? Sempena Hari Guru, harapan saya agar semua guru terus cekal, ikhlas dan bersemangat mendidik anak bangsa walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran. Semoga semua warga pendidik sentiasa diberikan kesihatan dan kekuatan dalam mendidik anak bangsa. Selamat Hari Guru, Guru Bitara Nadi Negara. Saya berharap semua guru dapat mendidik dengan hati, bekerja dengan ikhlas dan sentiasa berusaha melahirkan generasi yang berilmu serta berdaya saing. Selamat Hari Guru 2026. Selamat Hari Guru dan terima kasih kepada semua rakan guru. Semoga semua guru sentiasa diberi kesihatan, semangat dan kejayaan dalam mendidik anak-anak bangsa. Harapan saya agar saya dan rakan-rakan guru sekaliannya sentiasa sihat dan gembira agar dapat terus berkhidmat kepada generasi masa depan. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru kepada rakan pendidik. Semoga para guru diberi kesihatan, keselamatan dan sentiasa bersemangat mendidik murid-murid walau apa jua cabaran. Sempena Hari Guru, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua pendidik yang sentiasa berkorban masa, tenaga dan kasih sayang demi mendidik anak bangsa. Selamat Hari Guru kepada semua rakan pendidik. Terima kasih atas dedikasi tanpa jemu untuk mencorahkan masa depan anak bangsa. Semoga semua penat lelah dibalas dengan pahala yang berterusan. Selamat Hari Guru, semoga semua murid sihat, berjaya dan gembira. Guru berharap murid-muridnya bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah mempunyai sahsiah dan peribadi yang mulia. Selamat Hari Guru buat semua pendidik. Semoga setiap kebaikan yang guru-guru tinggalkan dalam hidup seorang pelajar akan terus hidup walaupun masa terus berjalan. Selamat Hari Guru kepada semua guru yang berdedikasi. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu mendidik generasi masa depan. Selamat Hari Guru. Guru adalah akar sebuah pohon kejayaan. Meskipun tidak kelihatan, tanpanya pohon tidak akan mampu berdiri teguh. Hai, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik. Terima kasih cikgu kerana sabar mengajar kami. Selamat Hari Guru, kami sayang guru. Cikgu ialah inspirasi kami. Jasa cikgu akan dikenang selalu. Selamat Hari Guru 2026. Guru Bitara Nadi Negara.